Dan datangnya rezeki pada kita ni dah siap diset oleh Allah Ta'ala. Datang rezeki kita ni melalui sebab apa? Usaha kita. Usaha kita dia gerak. Ikhtiar kita dia gerakkan. Semua dah siap. Kena pandang macam tu, baru nampak. Kalau tidak tak nampak. Kalau tidak kan dia perasan dengan Tuhan macam dia boleh kongsi pula. Kita sembahyang hajat, sembahyang istisqa, minta hujan. Selalu kadang kita keliru, kemarau panjang, kita pun sembahyang hajat 6 bulan ni bersembahyang je, elok dia tengah sembahyang belum salam hujan pun turun. Dia mengatakan, ni kita sembahyang ni, kita sembahyang hajat ni turun hujan. Hei, turun hujan ni belum lagi ada kau kata. Kita belum ada, dah siap pada azali dah. Kita belum ada, benda dah siap tak? Dah siap, azal dah siap. Kita manusia ni yang fakir, yang hina, yang daif dengan Tuhan ni pun buat kerja ada kertas nak buat projek besar buat kertas kerja. Itu kita yang fakir. Maka Allah Ta'ala bukan fakir, dia maha kaya. Ya, sebelum ada kita, kalau kita lebih daripada kertas kerja dah siap, dia panggil takhsisul azali. Pada azal lagi dah. Kita ngaji Usuluddin kan, apa ta'alluq qudrat iradat? Al-qudrat wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Tuhan dia bertakluk kepada semua makhluk, semua mungkin. Ta'alluq iradat dia taksis. Sekian masa jadi sekian masa jadi begini dan seterusnya. Tiba masa tu dijadikan pelaksanaan oleh al-qudrah. Ta'alluq qudrah dipanggil at-ta'thir, memberi kesan. Yang tak ada diadakan, yang dah ada ditiadakan, dimatikan, seterusnya. Dah siap. Bukan datang rezeki sekarang barulah kita dah. Dia dah siap azal lagi. Sampai masa dia gerak lagi kita. Ya, gerak kita nak usaha, dia gerakkan kita nak bekerja, dia beri tenaga kita bekerja. Kalau dia tak gerak kan, atau ditarik usaha kita, ditarik tenaga kita, tak boleh bangun, makan pun bersuap macam mana. Ya, kena pandang cara tu. Kalau kita pandang, mau nak pandang sekarang, aku buat, tak nampak kan. Kena nampak diri kita. Dia nampak dia, Tuhan dia tak nampak. Jadi Tuhan tu macam kawan dia. Dia buat Tuhan tu macam kawan tu syirik. Ya, mana Tuhan dia ada rezeki ni, mana kita dengan Tuhan bergabung. Ya, bergabung. Kalau kita tak buat, Tuhan tak boleh bagi rezeki kat tu. Kafir ni kat macam tu. Menonggeng kafir macam tu. Ya, tu jaga tu sebab akidah dia kena betul. Kalau tak betul akidah kat sini banyak rosak.